Baca satu huruf dapat 10 pahala. Nak menunjukkan Allah itu nak sangat-sangat kita ni masuk syurga. Tinggal kita je nak ambil ataupun tidak peluang tersebut. Jadi moga-moga ini menjadi pemangkin semangat kepada adik-adik yang berada di hadapan saya untuk sentiasa mempelajari Al-Quran. Dan kalau kita dah belajar Al-Quran, dah pandai Al-Quran, kalau boleh ada kesempatan kongsi ilmu tersebut dengan orang lain. Seperti mana yang Ustazah Saminah, Ustazah Umi dan sebagainya buat pada hari ini. Mereka dah belajar Al-Quran, mereka kongsi kepada adik-adik, dan pahalanya akan mengalir insya-Allah kepada mereka tanpa mengurangi sedikit pun pahala adik-adik yang ada di hadapan saya ini. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian bila dia dah tahu ilmu Al-Quran, dia mengajar orang. Jadi maka jadilah dia sebaik-baik manusia. Jadi insya-Allah sekadar itu sahaja perkongsian pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.